rasa bila makan dia lembut kawan. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan semua, apa khabar? Welcome back to my channel. Port Dickson Festival 2025, Pantai Batu 1, Port Dickson. Itu satu cara dia. Ni dia punya vendor-vendor list. Semalam intim. So malam ni experience. Pintu masuk. So kita masuk ni, kita tengok-tengok dululah. Kita usah-usah dulu. Pau. Bellalicious. Larissa dessert. Ayak gantung, burger bakar. Saya usah dulu ya. Dekat sana tu ada stage. Nak beli dah ke? Air? Dan majlis menjemput yang berbahagia Tuan Setiausaha Majlis Pembangunan Port Dickson bersama Divisi Kehormatan untuk naik ke atas pentas bagi melancarkan gimmick perasmian program Port Dickson Festival 2025. Makan di sana kawan. Diminta yang saya. Dia kata ada dah bagi dah lagi. Baru pay lah lagi. Baru tapi sejak event saya sudah Baru dia sampai kawan. Ini dia. Saya cari sebenarnya bahulu sodap. Bahulu. Dan majlis menjemput yang berbahagia Tuan Setiausaha Majlis Perbandaran Port Dickson bersama Divisi Kehormatan untuk naik ke atas pentas bagi melancarkan gimmick perasmian program Port Dickson Festival 2025. Saya mencari ini sebenarnya 1, 2, 3 bahulu sodap Kampung Parit Kuala Pilang. Berapa satu ni? Ada perisa apa ya? Boleh rasa? Masya Allah. Tengok ya, Cik Akak ni dia bagi kita rasa. Terima kasih Kak. Kita nak rasa kawan. Rasa? Nampak tak? Memang yang ni saya cari sebenarnya dah lama. Bila makan dia lembut kawan. Bila kita makan tu program Port Dickson Festival 2025. Dengan itu majlis menjemput Tuan Setiausaha MPPD bagi menyatakan. Sebenarnya saya datang ni memang nak cari yang ni. Kita nak beli satu kawan. Saya dah makan tadi bahulu tu. Dia ada dua. Satu ori, satu lagi coklat chip. Ada RM15 dengan satu lagi saya tak mungkin RM30 saya rasa. Kita dah beli dua. Ni kita beli dua. Kita beli dua. Okey, jom. Kita nak jalan. Jom kita jalan jom. Dalam lagi masih. Sebenarnya mencari air, tapi nanti dulu. Kita jalan dulu. Nanti kita patah balik baru cari air. Dia nak air sangat ni. Panas. Yang mana? Bidan air tu ke? Bidan. Nampak ni, bila tengok ni rasa macam lapar pula. Sana ngopi, ini bolok terus. So, itu kopi gantung. Kopi gantung. Gantung kopi.
Coklat dah. Ida nak coklat kan? Green tea. Ha? Green tea? Dia nak green tea bang? Mesti green tea. Satu je. Satu je. So tadi saya beli green tea kopi gantung RM6. Hasan, jom. Siapa teringin? Jom. Tangkap. Shawarma. Oh, gedil. Tu apa benda yang Q tu ya? Ha? Tak, apa Q tu yang? Ha? Saya jalan-jalan lagi, macam-macam burger. Padahal sebelum saya datang sini, saya dapat info WhatsApp katakan ada dalam 50 stall tak silap saya. Kopi Saigon atau fufa sejuk. Nak kata panas. Kita pergi lepas pukul 3 lebih tadi. Dalam pukul 4 gerak. So sekarang ni asar. Dah 4.30. Dah masuk asar. So kira macam panas tu dia. Panas tak terik lah kan lepas asar kan. Kawannya. So saya terlupa saya bawa kipas. Kita orang jalan nampak ni Amor Diraja. Okey. Itu dia. So kebetulan anak ni dia memang Jangan malu, jangan segan. baik, terima kasih. Jom kita tengok. Try kan? Try. Abang try pegang kan? Abang. So dia nak try pegang sebenarnya. Sebenarnya dia nak try je, budak-budak ni nak try je. Pegang senjata ni. Dia tepi pantai sebenarnya tahu kawan. Kalau tengok kat depan tu semua pantai. Tu sebab dekat dengan rumah sebenarnya. So saya pusing sekejap minta maaf kawannya kalau terasa macam bising sikit bunyi kipas saya. Di waktu
Salah seorang pemain ni. Pemain apa? Call of Duty. Dah jom. So saya nak beli, last kali kita akan beli shawarma kat sini. Yang kawan, saya lepas beli ni kita nak balik. Matahari panas matahari. Kopi. Berapa? Mana kopi aku? Nanti dia tak diminum tau. Abang pilih lah. Janji sekecil tu boleh minum juga. Tu dah. Hazelnut. Caramel lah, caramel. Krim caramel lah. Windan. Siapa yang panggil dia? Okey, ini yang saya beli dekat sini kawan. Kita beli bahulu 2. Lepas tu air gantung. Lepas tu air ngopi. Air ngopi ni kopi karamel. Sedap lah kawan. Saya beli RM12. Ini RM15, RM15, RM30. Kopi gantung. Kopi gantung RM6. Kopi gantung. Dan last kali kita beli tadi kebab beef kebab berapa ringgit tadi? RM18. RM18 kawan. Satu. Jom kita nak test nak makan kat sini kawan. Ramai kat sini kawan. Tengok tepi pantai. Tengok tu. 556 lah. Orang biasa cakap 556. Dia orang bagi point tu. So boleh lah kat sana tu kan, di atas jambatan tu kan, boleh snap gambar. Point 2 3 Saya zoom kejap kawan 556. Diorang tak cakap 556. Okay. Belah sini pula ada kerusi meja juga. Mungkin disediakan oleh Jane Coffee ni, tak silap saya. Kopi tak silap. Ya betul lah tu. Kat sini. So kita pilih duduk kat sini lah. Jom kita nak makan kawan, kita nak rasa. Saya dah rasa dah bahulu ni tadi. Memang sedap. Pertimbangan yang berhormat Puan Nicole Tan Likun, pengerus Jali kalau makan. Dan dapat enter apa magazine. Mana tengok isi dia. Isi dia penuh gila, ya Allah. Ini yang punya mana brand dia? Abang Kopiah. Ni kawan. Abang Kopiah putih. Okey lah. RM17, RM18. RM18. Yes, beef. RM17 ayam. Kira okey lah. Isi penuh. Kan? Beef. Sedap lah ngopi, air ngopi ni, ngopi karamel ni, sedap lah. Boleh test.
Crispy dan lembut. Kan, sedap kan? Tak apa ni? Tak rugi lah, tak rugi beli kan? Tak, kan? Jom kawan, saya nak balik atas tengah. Selamat bertata. Alright, baru kita boleh berjalan. Jom kita nak balik kawan. Saya nak ending. Okay, setakat itu saja kawan. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Bye.